Baik, ini adalah ahli kumpulan kami. Nur Fatini Nasuha binti Abdul Azim D20241111449, Nur Aliyah binti Ahmad Rudin D20241111446, Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Sabri Fitri D20211103225, Ummi Zulaika binti Azman D20241111459 dan Ain Syairah binti Muhammad Syamsul Amri D20241111456. Isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan dan objektif projek. Yang kedua adalah pasaran persaingan sempurna iaitu PPS. Yang ketiga adalah monopoli. Keempat, pasaran persaingan bermonopoli. Yang kelima adalah oligopoli. Dan yang terakhir adalah rumusan dan refleksi. Struktur pasaran adalah ciri-ciri dan bentuk sesebuah organisasi dalam sesuatu pasaran yang menentukan tingkah laku firma serta hasil ekonomi. Ia menentukan bagaimana firma ni bersaing antara satu sama lain, kebebasan firma untuk keluar dan masuk ke dalam sesuatu pasaran, tahap kawalan terhadap harga yang ditetapkan dan keseragaman produk, serta menentukan tahap persaingan yang wujud di dalam pasaran. Struktur pasaran terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama adalah pasaran persaingan sempurna, yang kedua pasaran monopoli, yang ketiga pasaran persaingan bermonopoli, dan yang terakhir sekali adalah pasaran oligopoli. Pasaran persaingan sempurna ialah struktur pasaran dalam ekonomi mikro yang mempunyai persaingan yang paling tinggi. Ia melibatkan ramai penjual dan pembeli yang menjual barang seragam seperti beras atau sayur. Dalam pasaran ini, pengguna tidak mengutamakan jenama kerana semua produk adalah sama. Petani kecil juga mudah untuk masuk dan keluar dari pasaran tanpa halangan. Ini menjadikan persaingan kekal, adil dan terbuka. Walaupun tiada pasaran yang benar-benar sempurna dalam realiti, sektor seperti pertanian kecil, pasar ikan segar dan pasar runcit tradisional hampir menyerupai ciri pasaran persaingan sempurna. Dalam pasaran ini, firma tak ada kuasa yang dapat menetapkan harga, produk adalah seragam dan dapat persaingan yang sangat tinggi dengan kemasukan serta pengeluaran yang mudah. Baik, yang kedua adalah ciri-ciri pasaran persaingan sempurna. Yang pertama, bilangan firma dalam pasaran. Keadaan ini menyebabkan tiada satu firma pun yang mampu mempengaruhi harga pasaran secara signifikan kerana terdapat terlalu banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Sebagai contoh, sektor pertanian kecil seperti petani padi atau petani sayur. Terdapat ribuan penjual dengan produk yang hampir sama. So, tiada siapa pun yang boleh kawal harga tersendiri. Yang kedua adalah kemudahan keluar masuk pasaran. Firma-firma boleh memasuki pasaran dengan mudah tanpa menghadapi halangan besar seperti kos permulaan yang tinggi, peraturan yang kompleks atau sekatan lesen yang ketat. Sebagai contohnya, pasar ikan segar. Ramai nelayan kecil boleh masuk atau keluar pasaran dengan mudah. Ini dapat mengekalkan persaingan yang tinggi dan menggalakkan inovasi serta kecekapan firma. Yang ketiga adalah keseragaman produk. Hal ini bermakna produk yang dihasilkan oleh setiap firma adalah sangat serupa sehingga pengguna ni dia tak dapat membezakan antara satu produk dengan produk yang lain berdasarkan kualiti, jenama atau ciri unik yang lain. Sebagai contohnya, pasar runcit tradisional. Produk seperti sayur dan buah hampir sama dengan pasar runcit yang lain. Pelanggan ni dia akan pilih harga yang terendah. Jadi peniaga tak boleh tetapkan harga lebih tinggi dari pasaran untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan. Seterusnya adalah maklumat yang sempurna. Semua pembeli dan penjual mempunyai akses kepada maklumat yang sama dan tepat mengenai harga, kualiti produk dan syarat-syarat pasaran yang lain. Ketersediaan maklumat yang sempurna membolehkan para peserta ni membuat keputusan pembelian atau penjualan yang rasional dan berdasarkan fakta sebenar. Contohnya, sektor pertanian kecil, agensi kerajaan atau koperasi menyediakan maklumat harga dan permintaan. Hal ini dapat membantu petani untuk buat keputusan yang tepat dan mengekalkan persaingan yang adil. Akhir sekali adalah firma sebagai penerima harga.
firma dia tak mempunyai kuasa untuk mengubah harga pasaran. Sebaliknya, firma hanya boleh menerima harga yang telah ditentukan oleh interaksi keseluruhan antara permintaan dan penawaran. Sebagai contohnya, pasaran ikan segar atau pertanian, firma kecil mengikut harga pasaran yang berubah mengikut musim. Mereka perlu cekap dan perlu tahu untuk kawal kos supaya dapat terus bersaing dengan firma-firma yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq. Saya akan membentangkan tentang kebajikan pengguna dan peraturan anti persaingan. Di mana kita boleh lihat di sini ada 3 perkara penting, iaitu harga lebih rendah dan berpatutan. Yang pertama, dan yang kedua adalah peningkatan kualiti produk dan perkhidmatan. Dan yang ketiga adalah kepelbagaian pilihan produk. Untuk harga lebih rendah dan berpatutan, di sini kita dapat lihat di mana persaingan sihat memaksa firma mengekalkan harga rendah untuk kekal kompetitif. Dan seterusnya adalah penggunaan nilai pengguna mendapat nilai lebih atau more value of money dari segi ciri tambahan, dan mekanisme pasaran menghalang monopoli harga. Contohnya, industri telekomunikasi seperti Celcom, Digi dan Maxis menawarkan plan data yang murah dengan nilai tambah. Maksudnya di sini kita dapat lihat di mana apabila satu kompetitif di kalangan pemain industri dalam syarikat telekomunikasi memaksa firma-firma ini untuk menurunkan harga bagi mendapatkan peluangan yang lebih berpatutan. Dan seterusnya adalah peningkatan kualiti produk dan perkhidmatan. Melalui peningkatan kualiti produk dan perkhidmatan, tekanan persaingan mendorong kepada penambahbaikan berterusan, continuous improvement, penyelidikan dan pembangunan R&D yang lebih agresif. Dan yang ketiga adalah penekanan kepada kepuasan pelanggan. Contohnya, kenderaan model kini dilengkapi oleh DAS, hybrid dan juga jaminan selama 5 tahun. Dan contoh lain yang kita dapat lihat adalah peranti teknologi mendapat kemasukan sistem yang lebih pantas setiap tahun. Okey, untuk yang ketiga pula adalah kepelbagaian pilihan produk. Dalam kepelbagaian pilihan produk ni, kita dapat lihat di mana firma mengkhususkan produk untuk demografi berbeza, seperti pengkhususan kepada kanak-kanak dan warga emas. Dan seterusnya adalah keperluan kesihatan, seperti produk yang mempunyai gula yang rendah dan juga tinggi protein. Dan yang ketiga adalah frekuensi gaya hidup, dia organik dan juga vegetarian. Daripada sini kita dapat lihat analisis pasaran. Setiap jenama menawarkan antara 10 hingga 15 variasi produk berbanding 3 ke 5 variasi dalam pasaran terkawal. Dan yang seterusnya adalah pengguna boleh memilih berdasarkan 3 faktor utama, iaitu harga, kualiti dan juga kesesuaian. Seterusnya pula adalah peranan akta persaingan dalam melindungi pasaran. Di sini kita dapat lihat bahawa ada 3 perkara penting dalam peranan akta persaingan untuk melindungi pasaran. Yang pertama adalah mencegah amalan anti persaingan. Dan yang kedua adalah memastikan pasaran terbuka dan adil. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan manfaat kepada ekonomi dan pengguna. Melalui perkara pertama, iaitu mencegah amalan anti persaingan, mekanisme penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, mempunyai kuasa menyiasat dan mendenda. Benda boleh mencecah 10% daripada perolehan tahunan syarikat. Larangan terhadap 3 amalan utama, iaitu penjajahan harga antara persaingan, horizontal agreement, penyalahgunaan kedudukan dominan, abuse of dominance. Dan yang terakhir adalah pergabungan anti persaingan, anti-competitive measure. Seterusnya kita dapat lihat kepada memastikan pasaran terbuka dan adil, iaitu melalui prinsip level playing field, di mana semua peserta dalam persaingan mematuhi kepada 4 tonggak persaingan sihat, iaitu kebebasan memasuki pasaran, ketelusan maklumat, pengagihan sumber cekap, inovasi berterusan. Melalui semua penekanan ini, dia dasar yang disokong oleh PKS adalah program pembinaan khas oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, kemudahan aduan khas untuk syarikat kecil dan had perlindungan untuk gabungan strategik PKS.
Dan yang terakhir adalah manfaat kepada ekonomi dan pengguna. Melalui analisis kesan ekonomi, kajian menunjukkan pasaran kompetitif menyumbang kepada 1.5% hingga 2.5% pertumbuhan KDNK tahunan, penurunan 15 ke 30% harga barangan pengguna, peningkatan 40% dalam variasi produk, manfaat jangka panjang, rantaian nilai lebih efektif, daya tahan ekonomi lebih kukuh dan kadar inovasi 2 kali ganda lebih tinggi berbanding pasaran terkawal. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pasaran monopoli. Seperti yang kita tahu, pasaran monopoli ialah satu pasaran yang mempunyai kuasa penuh dalam menentukan harga barang yang terdiri daripada seorang penjual dan mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang tiada ganti. Dengan kata lain, pasaran monopoli ialah ialah pengeluar tunggal dalam pasaran dan tidak mempunyai pengganti hampir. Oleh itu, setiap pengguna perlu mendapatkan perkhidmatan atau barangan daripada pasaran monopoli itu sahaja. Contoh pasaran monopoli yang ada di Malaysia ialah seperti Tenaga Nasional Berhad, KTM, iaitu Komuter Tanah Melayu dan lain-lain. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri pasaran monopoli. Okey, ciri-ciri yang pertama ialah halangan memasuki pasaran di mana tiada kebebasan keluar masuk dalam industri ini. Sebagai contoh, antara sekatan kebebasan keluar masuk dalam industri ini ialah seperti keperluan modal yang besar, perlindungan undang-undang, keperluan teknologi yang tinggi dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung telah menjadi penghalang untuk firma lain menceburi bidang dalam industri ini. Ciri-ciri yang kedua pula ialah strategi penetapan harga, di mana firma monopoli adalah satu-satunya pasaran atau firma dalam pasaran monopoli dan mempunyai kuasa pasaran yang tinggi. Jadi firma monopoli ini mempunyai kuasa untuk menentukan harga barangan atau perkhidmatan dengan menganalisis permintaan pengguna dan memilih kaedah pengeluaran yang paling cekap dan boleh memaksimumkan keuntungan bagi firma pasaran monopoli. Jadi, dengan kuasa pasaran monopoli ini, ianya dapat menentukan tingkat harganya sendiri tanpa mengambil kira saingan daripada harga pasaran lain. Okey, ciri-ciri pasaran monopoli yang ketiga ialah kuasa pasaran, di mana firma pasaran monopoli ini mempunyai kuasa pasaran yang tinggi kerana hanya satu firma sahaja yang mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang tertentu. Oleh itu, permintaan pengguna adalah tinggi dan hal ini membolehkan pasaran monopoli meletakkan harga bagi barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Contoh satu-satunya pasaran monopoli di Malaysia adalah seperti Tenaga Nasional Berhad, TNB, iaitu pembekal elektrik satu-satunya di negara kita. Ciri-ciri yang seterusnya ialah diskriminasi harga. Dalam pasaran monopoli, firma mempunyai kuasa pasaran yang membolehkan mereka mengawal harga dan mengenakan harga pada tingkat harga yang berbeza kepada kelompok pengguna yang berbeza-beza. Contohnya, bagi bekalan elektrik, Tenaga Nasional Berhad mengenakan harga yang lebih rendah kepada pengguna rumah berbanding sektor industri. Ciri yang kelima ialah kesan ke atas kebajikan pengguna. Okey, pasaran monopoli adalah bertujuan untuk memastikan satu tingkat kebajikan masyarakat yang tinggi dapat dicapai dan pembangunan negara juga dapat ditingkatkan. Dengan adanya campur tangan kerajaan dalam memberi subsidi kepada pasaran monopoli untuk menurunkan harga, jadi pengguna tidak akan terbeban dengan bayaran yang tinggi. Selain itu, pengguna juga dapat menikmati perkhidmatan dan yang ditawarkan secara menyeluruh, tidak kira di bandar ataupun di luar bandar. Pasaran ini tidaklah bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan semata-mata sahaja. Yang terakhir ialah keluaran tidak ada pengganti. Di dalam pasaran monopoli hanya terdapat sebuah firma sahaja yang menceburi sesuatu industri dan tidak dapat diperoleh melalui pasaran lain.
Peraturan dan dasar anti monopoli. Yang pertama, Akta Persaingan 2010. Akta Persaingan ini ialah undang-undang utama di Malaysia untuk menggalakkan persaingan sihat dalam pasaran untuk mengelakkan anti persaingan dan melindungi kepentingan pengguna. Yang kedua ialah Akta Suruhanjaya Tenaga 2001. Akta ini berfungsi untuk mengawal selia segala perkara yang berhubungan dengan industri pembekalan elektrik, termasuk firma monopoli semula jadi seperti Tenaga Nasional Berhad dan Gas Malaysia. Hal ini supaya adalah untuk menjamin keselamatan, kebolehpercayaan dan kecekapan bekalan tenaga di seluruh negara. Akta yang ketiga pula ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini berfungsi untuk memberi perlindungan kepada pengguna dalam industri komunikasi dan multimedia. Hal ini supaya untuk menjamin persaingan sihat dalam pasaran monopoli. Dalam akta ini juga bertujuan untuk mengenakan kawalan ke atas firma dominan. Oleh itu, firma ini tidak dapat mengambil sebarang tindakan secara melulu tanpa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Baiklah, pasaran persaingan monopoli adalah merupakan satu bentuk pasaran yang mengandungi banyak firma. Tetapi mereka menjual produk yang berbeza dari segi ciri, kualiti, jenama maupun reka bentuk, namun mereka adalah merupakan pengganti bagi satu sama lain. Maka setiap firma di dalam pasaran ini mengandungi identiti yang unik yang boleh membezakan mereka daripada pesaing-pesaing yang lain. Baiklah, firma pertama yang telah saya pilih untuk pasaran ini ialah Zeus Coffee, kerana ia menawarkan kopi yang berkualiti tinggi namun pada harga yang mampu milik. Walaupun jenama kopi ini masih baru di dalam pasaran, namun ia telah berjaya untuk membuka cawangan mereka di seluruh Malaysia. Selain itu, mereka juga merupakan pesaing yang kuat bagi kopi jenama antarabangsa seperti Starbucks dan juga kopi jenama tempatan seperti Gigi Coffee. Manakala firma kedua yang saya pilih pula ialah Secret Recipe, kerana walaupun firma ini berada di dalam pasaran yang sangat kompetitif dan dipenuhi oleh restoran antarabangsa dan juga tempatan seperti The Chicken Ratio, namun firma ini mampu untuk mengekalkan kedudukan mereka dalam pasaran melalui penjenamaan produk mereka sendiri. Seterusnya beralih kepada kelok permintaan yang terdapat di slide tersebut. Ia menunjukkan kelok D dan juga AR yang sama, yang mana ia berbentuk mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Kelok ini lebih anjal kerana pengguna berfikir bahawa mereka boleh menggantikan produk firma tersebut dengan produk daripada firma yang lain. Hal ini bermaksud bahawa sekiranya harga barang tersebut diturunkan, maka permintaan untuk barang tersebut akan meningkat. Manakala ciri pertama bagi firma di dalam pasaran ini adalah kepelbagaian pilihan kepada pengguna. Disebabkan di dalam pasaran ini banyak firma yang menjual produk yang lebih kurang sama, maka pengguna akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk memilih produk yang dikehendaki mereka. Seterusnya, disebabkan persaingan yang ramai di dalam pasaran ini, maka setiap firma di dalam pasaran ini lebih banyak untuk melakukan inovasi dalam produk mereka agar dapat menawarkan produk yang baru untuk pelanggan. Akhir sekali, harga yang ditawarkan tidak serendah pasaran persaingan sempurna kerana ia menawarkan pembungkusan yang
premium, cita rasa yang menarik dan suasana yang kemas dan selesa. Yang terakhir adalah struktur pasaran oligopoli. Pasaran oligopoli adalah struktur pasaran yang hanya melibatkan beberapa firma besar yang menguasai sebahagian besar daripada jumlah penawaran dalam sesuatu industri. Ciri-ciri pasaran oligopoli adalah yang pertama ialah bilangan firma yang terhad. Hanya beberapa firma besar sahaja yang menguasai sebahagian besar pasaran. Contohnya di Malaysia, Malaysia Airlines dan Air Asia dalam industri penerbangan komersial. Yang kedua adalah saling bergantung, interdependence, di mana tindakan satu firma akan mempengaruhi firma lain. Contohnya jika Air Asia menurunkan harga, iaitu atau kita panggil zero fare, Malaysia Airlines juga akan respon dengan promosi juga. Yang ketiga adalah persaingan bukan harga. Firma cenderung bersaing melalui kualiti perkhidmatan, penjenamaan, program, kesetiaan dan periklanan. Ini kerana persaingan harga boleh mencetuskan perang, harga dan kerugian. Yang seterusnya, yang keempat adalah halangan kemasukan yang tinggi. Kos tinggi dan peraturan yang ketat menyukarkan firma baharu itu untuk masuk. Contohnya dalam penerbangan, lesen, pesawat, latihan kaki tangan, insurans dan infrastruktur. Dan yang terakhir adalah potensi berpakat atau kolusi. Firma mungkin berpakat secara rasmi ataupun kita panggil kartel, atau tidak rasmi, tindakan seragam untuk menetapkan harga, bahagi pasaran dan hadkan pengeluaran. Contoh firma yang dipilih adalah Malaysia Airlines dan Air Asia Berhad. Pertama sekali, Malaysia Airlines dan Air Asia dipilih kerana mereka merupakan dua firma yang paling dominan dalam industri penerbangan Malaysia. Mereka mengangkut sebahagian besar penumpang domestik dan antarabangsa, jauh lebih banyak berbanding daripada syarikat lain seperti Firefly dan Batik Air yang masih beroperasi dalam skala yang kecil. Penguasaan ini menunjukkan mereka memenuhi ciri utama pasaran oligopoli, iaitu hanya beberapa firma besar yang menguasai pasaran. Seterusnya adalah kedua-dua firma ini juga menunjukkan ciri saling bergantung antara satu sama lain yang sangat ketara dalam pasaran oligopoli. Contohnya, apabila Air Asia menawarkan tambang rendah, Malaysia Airlines akan menyusul dengan promosi harga juga. Begitu juga bila Malaysia Airlines menaik taraf servis atau memperkenalkan pesawat baharu, Air Asia akan memperkenalkan servis tambahan berbayar seperti tempat duduk premium. Ini menunjukkan setiap keputusan oleh satu firma akan memberi kesan langsung kepada persaingan. Implikasi pertama pasaran oligopoli terhadap pengguna ialah pilihan yang terhad. Disebabkan pasaran hanya dikuasai oleh beberapa firma besar sahaja, pengguna tidak mempunyai banyak pilihan. Kadang-kadang produk yang ditawarkan oleh firma-firma ini seragam atau hanya sedikit berbeza. Akibatnya, pengguna sukar membuat pilihan atau pembandingan dan terpaksa memilih antara pilihan yang terhad sahaja. Baik, rumusan ini menganalisis 4 struktur pasaran utama dalam ekonomi mikro dengan memberikan contoh-contoh relevan di Malaysia serta kesan-kesannya terhadap pengguna dan peranan peraturan anti persaingan. Bagi pasaran persaingan sempurna, ia dicirikan oleh banyak firma kecil, produk seragam, kebebasan keluar masuk firma dan firma sebagai penerima harga. Contohnya termasuk petani padi dan pasar basah tradisional. PPS ni dia dianggap paling bermanfaat kepada pengguna kerana PPS mendorong harga yang lebih rendah dan kecekapan ekonomi yang tinggi. Bagi pasaran monopoli pula, ia melibatkan satu penjual dominan tanpa pengganti yang rapat, halangan kemasukan yang tinggi dan keupayaan firma untuk menentukan harga. TNB iaitu Tenaga Nasional Berhad dan Syarikat Air Negeri adalah contoh utama di Malaysia. Walaupun berpotensi membawa kepada harga tinggi, monopolis menjadi yang dikawal kerajaan bertujuan untuk memastikan perkhidmatan penting pada harga yang berpatutan dengan Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001. Untuk pasaran oligopoli pula, pasaran ini didominasi oleh beberapa firma besar dan halangan kemasukan yang tinggi dan saling bergantung dalam membuat keputusan. Contohnya adalah Malaysia Airlines Berhad, MAS dan Air Asia Berhad dalam industri penerbangan.
pasaran ni dia berisiko untuk kolusi. Kolusi ni adalah pakatan harga, dan harga yang lebih tinggi menjadikan peraturan anti persaingan sangat penting bagi melindungi penggunanya. Kesimpulannya, tugasan ini menekankan bahawa campur tangan kerajaan melalui dasar dan peraturan adalah kritikal untuk memastikan semua struktur pasaran berfungsi secara adil dan memberi manfaat kepada kesejahteraan pengguna. Baik. Refleksi kami, melalui penyediaan tugasan ini, kumpulan kami telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai selok-belok setiap struktur pasaran dan hubungannya dengan realiti ekonomi di Malaysia. Beberapa perkara penting yang kami refleksikan termasuklah relevansi konteks tempatan, iaitu mengaitkan teori ekonomi dengan contoh-contoh firma dan industri di Malaysia, bukan sahaja memudahkan pemahaman tetapi ia juga menyerlahkan cabaran dan dinamik unit pasaran tempatan. Sekian, terima kasih.